Assalamualaikum. Morning guys. Hari ni aku dekat Kuala Selangor nak mancing udang. Sekarang ni dah pukul 7 pagi. Aku sampai awal sikit. Hari ni 3 orang. Aku, Faizal dengan Nazrul. Kita orang naik dekat jeti penambang dekat Kuala Selangor. So hari ni Alhamdulillah, tengok cuaca pun cantik hari ni. Harap-harap ada rezeki jenggo lah. Barang semua ada lagi. Aku sampai awal, dua orang lagi tu belum sampai. So kita tunggu dia orang ajak. Sementara tu kita loading barang dulu. Cuaca cantik hari ni kan. Air pun baru nak start pasang tu, air baru nak start pasang. Nampak macam tak ada laju sangat. Alhamdulillah hari ni cantik. Okay guys, kita dah naik boat on the way ke spot yang pertama. Sama Beja dengan Nazrul joki. Air pun cantik hari ni. Tengok air cantik hari ni. Air tengah mati. Buang apa? Okay, jom kita ke spot yang pertama. Kita pula keluar masa kain ni, duk main masa kain. Kalau masa bilik, dia ada store. Tak keluar masa kain yang mana? Tak ada tu. Alhamdulillah. Lesen geng. Lesen. Waktu pasal air dah. Comel saiz. Itu pun, pijak dah ni lah. Mesti dia tak pasal. Dia gak biar tak aja. Gabo. Tadi tak ngepek. Bini demo. Oh, Berapa? dia pijak tengah air. Allah. Sakit. Comel saya geng. Tak jumpa tengah air tu. Udang kuning. Lesen pertama hari ni. Dia tak kena marah. Dia tak ngepek. Allah. Lebih ngucik. Alhamdulillah lesen pertama. Tak. Kau guna mata kail Zarko je. Dia mau nak try boleh. Gede. Mata kail Zarko. Dia ngekok mana? Oh, dia rekod depan. Dia buka luar juga. Buka luar, lepas tu dia belok sikit ujung tu. Custom. Cover terang ni. Lekat kau sekor ni. Pakai bulok tu. Ada ke? Tengok. Allah, dekat ada air ni. Allah, halusnya. Oh ni aku nak lepas ni. Bau sani ya. Dia buat video lepas. Dah sani tu lepas lah. Bagi dia besar sikit. Orang letak inang balik. Dia mana ya? Okey. Letak dalam juk lepas balik. Dia keluar balik. Tu lah tu. Kalau lepas kan. Kita lepas okey. Kita pindah spot kedua ya. Spot pertama tadi dapat seekor ya. Dapat lesen ya. Kita turun ke depan sikit. Masuk depan dia, kita duduk dia. Oh ya, alhamdulillah ya. Besar kot. Ini lagi tu tadi. Alhamdulillah. Tak di mana lagi kasar.
Dia speed tak besar apa yang GC. Besar kot geng. Boleh lah. Allah Akbar. Ada barang kata. Baru 2 ekor. Dekat pukul 10 tu. Baru 2 ekor. Alhamdulillah. Speed biru geng. Speed biru. Alhamdulillah. Baru nak makan nasi lemak. Naik pula dah dia. Comel saya geng. Boleh lah speed biru. Aduh. Okay ya. Aduh, lucu. Hai. Allah. Lekak. Tak lekak je. Update sikit. Sekarang pukul 12. Pukul 12 baru 5 ekor. Teruk hari ni. Dah try banyak spot dah ni. Tapi tak ada yang sangkut. Banyak lucut. Nak batang joran dah ni. Tengoklah petang-petang sikit. Kuku ada. Baru 5 ekor. Slow. Agak slow sikit. Udah Maggi lah. Makan senyak. Udah Maggi. Halus oh. Boleh lah buat buah Maggi. Oh. Dok senyak dia makan. Kawan nak terkopen. Kau dek raket? Dah. Besar ni tak? Boleh lah. Oh, besarnya telur dia. Marah lah bini aku. Telur besar. Tapi dia punya tarik tu. Dia makan dengan senyak geng. Tak ada arah lah mu. Kita tak boleh lari daripada tempat ni. Kita kena
tu naik sikit situ. Ya. Tu, sebab air tengah masuk kan. Oh. Tukar. Tukar tu. Air tempat ni sini. Sini ada barang. Tengok saya geng. Alhamdulillah. Ada kok speed biru hari ni. Bisa aku dengan Peja ni. Peja punya mata kain. Kau ingat sakut ni je. Kat Bali. Ya. Ada je. Saya, okey ni, comel ni saya ni. Oh, aku jauh. Wih. Kau ikan? Ikan masuk ikan. Masuk daging. Wih, besar. Ikan aja. Oh, ada daging. Alhamdulillah. Tak ada lagi makan je dok. Aku biar je. Oh, sah saya. Padu saya kan. Aduh. Saya sudah tak makan ni. Tengok Apa dia? video. Oh, sado, barang sado, abang sado naik. Abang sado naik, geng. Barang purba tu. Body besar tak ada speed dia. Pakai pula ni. Oh. Nak biar je. Pakai. Kau biar je pakai. Ui, dah. Ui. Pakai senyap. Dia duduk dia ya situ. Boleh lah. Senyap boleh yang makan. Update sikit. Ni dah pukul 6. Pukul 6.02. Dia sebelah petang baru menjadi. Dah pukul 4 tadi baru start makan. Tapi ada satu musibah hari ni. Beja jut terlepas, putus jut. Udang berbelah-belah ekor putus. Tak ada rezeki remo je. Pukul 6 dalam 40 minit lagi boleh lah mancing. 6.40 kita naik jeti lah. Hasil setakat ni aku rasa belah-belah ekor jugalah. Alhamdulillah. Hmm. 40 minit lagi, lepas tu kita naik lah.
tadi apa ni? Okey, tadi punya tadi sahur tu. Tadi Udah Maggi ya. Aduh. Tarik bukan main. Buah las geng. Dapat lagi pukul 6.30. Tengah kemas pancing. Dia makan senyap-senyap. Buah penghabisan. Ada juga seekor. Tapi speed dia dah hilang satu. Boleh lah. Boleh lah. Buah las. Hello geng, dah naik ke jeti. Sekarang dah pukul 7. Hasil hari ni ada tapi kurang memuaskan. Aku rasa dapat belah-belah ekor je. Boleh lah, adalah speed biru pun ada. Belah-belah ekor ni boleh lah buat sekali masak kan. Kita tengok hasil Nazrul sikit. Ni hasil Nazrul. Ada banyak sikit je. Nazrul banyak sikit. Speed biru pun banyak. Jenguk. Mana? Jenguk kau. Tapi yang sedih Peja ada sepatah dua kata sebab juk terlucut Gila. ke Demoredo je. Demoredo Okey geng. Aku pun perut pun dah lapar. Kemah bagang sikit. Lepas tu kita gerak balik lah. Okey, tak ada apa kot. Kita jumpa next trip lah. Mancing ke, camping ke. Tengok kalau ada video. Alright. Assalamualaikum.